guys semua. Hari ni kita akan main Skyblock episod 5. Dan ada saya buat sesuatu dekat off cam. Saya meluaskan jabatan ni supaya Myra tak jatuh. Dan itu saja saya buat dekat off cam. Ya, tapi saya belum buat meluaskan ni lah. Hari ni kita haraplah dapat air. Saya tak tahu bila kita nak dapat air. Dan saya lapar macam. Saya letak semua barang saya dalam ni. Jangan, Myra, jangan ambil dalam chest ya. Semua dalam chest ni saya punya. Oh, pokok kamu. Oh ya, so masa saya buat off cam banyak pokok yang dah tumbuh. Mana pokok kamu? Okay, saya akan mati sebab saya lapar. Okay, jom kita mati. Tuh. Yeah, baru tak lapar. Okay, jangan ambil dalam chest saya. Semua barang ni semua. Kamu buat chest kamu sendiri nanti dengan kayu yang kamu ada. Saya bukan pickaxe ni. Saya akan ambil batu. Saya mungkin ambil macam 32 ataupun 64. Saya akan buat dinding. Myra, kamu tak ambil sapling kamu? Kamu tak ambil sapling kamu? Sekejap, saya alihkan ni. Ya, ambil tu. Okay, sekejap. Sabar. So, nanti kita akan buat dinding. Apa ke? Haraplah ada air. Harap. Nah, kau letak pokok kamu sini. Okay, saya akan buat pintu. Kenapa ni masih tanah? Yep, masih terus. Dan ya, Myra, kan kamu boleh ke kamu ambil batu? Satu dua. Ya. Bagi saya. Kamu nak buat sesuatu kan dengan batu tu? Okay, kamu ambil je lah. Saya ambil besi. Okay. Oh no. Masuk dalam air. Go in the water. Go in the water. Okay. My God, diorang bukan kucing. Ya, buat anak. Close the door fast. Don't stop it. Bagi saya batu.
Kamu ambil dari kebun saya ke? Kamu ambil dari kebun saya ke? Tak. Mana kau dapat ni? Saya bagi kamu. Mana kau dapat ni? Lekas itu. Itu kebun saya. Okay. You. No, barangku jatuh. Yap, biar aja. Biar aja barang kamu jatuh. You did not give permission. You did not ask me for permission too. You don't take it from here. This is my farm. My farm. Ini ada pagi. Ini kamu punya yang ni. Saya pikir. Kalau saya ada ni, tidak ambil tak? No. What are you doing? I work at the tent. Oh my god. Kamu ambil batu. Kamu ambil batu. Sekejap, apa yang kamu ada? Oh. Buka saya. Sebab kamu ambil dari kebun saya. Sebab itulah. Where is that cloud? Saya tak ada X, jadi saya guna batang kayu ni. Saya menunggu air dari hujan. Nah. Wait, don't, you just stay there. Oh ni, okay ni. Yang sesuai. Tempat yang paling sesuai. Ini pickaxe batu. Saya buat pickaxe batu saya. Dan saya letak 6 kayu dalam ni. Jangan kacau apa yang saya masak. Mega. Ni pisau batu kamu. Okay, 16 batu sudah ambil.
Sekejap. Omega, kamu sekejap. Kamu bina lah tu dulu. Nanti saya minta kamu ambil batu nanti. Tempat saya akan bagi kamu kayu. Masa guna pickaxe. Saya ada. Oh ya, tak ada. Okay. Hah? Apa? Saya. Kau ambil batu lagi Saya nak minta. Ya, saya nak batu. Tapi saya akan bagi kamu banyak kayu nanti. Okay, you there. Sekejap, saya bagi kamu. Nah. 28 kayu. Saya 10 gerakan. Ni. Wish. Sekejap, saya perlu padam semua ni. Proses pengalihan. So, saya nak yang ruang tengah ni 3 blok. Jadi, apple. Okay. Ni. Yang ni. Okay. Bila hujan ni, apa pokok kamu besar?
saya nak... Oh, yang ni. Besarkan belakang ni lagi. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi ke episod seterusnya. Dan bye.